rakyat Malaysia. Sebab di Indonesia nak isi angin pun kena bayar. Bayangkan isi satu tayar RM6,500. Kalau 4 tayar berapa? Isi angin kena bayar. RM26,000. Bersamaan dengan RM7, RM8 4 tayar. Macam boleh buat rakyat Malaysia. Sebab di Indonesia nak isi angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat dari saya. Dan tak lupa, salam akal sehat. Saya nak cuba stitch sebuah video. Dan saya pun dah lama tak buat video. Cuma tergerak pula hati saya nak buat video dari salah satu warga Malaysia yang datang ke Indonesia. Dari 2 video dia yang saya tengok, sepertinya dia ni datang dari tempat saya. Dari Malaysia dia pergi Pekanbaru, Riau. Dari Pekanbaru dia ni mengarah ke Sumatera Barat. Sebab video yang satunya lagi, ada bus pariwisata, plat number mobil dia tu BA. BA itu Sumatera Barat, berarti dia mengarah ke Sumbar, ke tempat wisata di sana. Saya sebetulnya nak gelak dengan awak ni. Ya, kenapa saya nak gelak? Saya nak katakan sama awak, kalau awak datang ke negara orang nak mencari buruknya saja, tapi itu membuat malu diri awak seorang. Kalau awak nak datang ke negara orang, ya kan, awak nak spill buruk-buruknya saja, berarti hati awak busuk. Ya kan? Kalau awak tak sanggup nak bayar ngisi angin tayar ke, nambah angin ban pun awak tak ada duit, awak bagus pergi ke Indonesia. Dah. Awak sedar tak? Video yang awak buat itu menampakkan betapa bodohnya awak. Awak pergi ke tempat orang isi nitrogen. Awak mengeluh kalau itu bayar RM6,500 sebiji ban. 4 ban RM26,000 kot awak. Tak sampai RM10 kot. Kalau awak berat keluarkan duit RM10, awak telefon saya. Saya di Pekanbaru. Kalau awak berat nak bayar RM10, tak sampai RM10, RM7 lebih, RM8 lah tu, nak isi angin tayar ban awak tu, ya kan, awak tak usah pergi melancong lah ke Indonesia. Faham? Awak isi, tahu tak awak isi apa tu? Nitrogen. Di mana-mana, bat. Aku cubalah, penasaran aku kan, aku cuba scroll. Dekat Malaysia pun isi angin tayar bat yang nitrogen berapa? 5, 10 sampai RM20. RM20 banyak kot. RM70,000 bat. Awak sedar tak? RM6,500, RM26,000 tu, dah, itu buang semua angin ban. Ganti nitrogen. Sampai situ faham? Nitrogen, bukan angin biasa. Kalau awak cerdik, akal awak sampai, awak pergi dekat salah satu sudut daripada SPBU tu. Kami kat Indonesia nyebutnya SPBU, awak cakap PAM sana. Dah? Itu ada tempat isi angin, itu free. Dah? Awak nak isi air radiator, kalau air radiator awak kurang, atau air wiper, musim hujan, cek air wiper cukup ke tak. Nanti hujan kat jalan, payah awak. Itu free. Dah. Dekat Indonesia tak sampai RM10 awak jaket mahal. Dekat Malaysia RM10, RM20. Aku tengok scroll tadi. Ya kan? Aku scroll tadi RM5, RM10. Sebiji tayar bat. Kalau 4 tayar, kalau RM5 berarti RM20. Sebiji tayar RM5, 4 tayar berarti RM20. Sempat dia RM10 satu tayar, 4 tayar berarti RM40.
Faham sampai di situ? Ha? Kalau kau tak cukup duit nak main, nak melancong kat Indonesia, bagus tak usah. Kisah mas ngisi angin tayar je kau jadikan konten. Engkau nak memalukan kami dekat Indonesia, tapi menampakkan macam mana bodohnya engkau. Faham? Sampai situ kau faham? Badan kau boleh besar bat, akal awak tak sampai. Di video kau yang satunya lagi, kau cakap tak bisa kredit kad. Kredit kad tak ada. Tapi ada beberapa SPBU yang bisa pakai ATM. ATM yang kat Indonesia dia bisa pakai. Awak punya kad apa? Bank apa kat Indonesia bisa pakai. Ada beberapa tempat yang SPBU besar. Jadi jangan awak tengok satu tempat lalu awak mengatakan, oh ini begini. Salah bat. Main kau kurang jauh. Aku hidup di jalan bat. Ya kan? Satu nak aku pesan dengan kau. Kalau niat engkau datang ke tempat orang nak cari buruk dia, maka engkau akan dapatkan buruk dia. Tapi jika hati engkau bersih, engkau akan mencari yang baik dia, insya-Allah engkau dapat yang baik-baik dia. Itu ilmu di jalan. Sesuai dengan hadis. Hadis ni sahih. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ya kan? Dalam jasad kita ni ada segumpul darah. Kalau darah ni elok, maka akan eloklah semua. Kalau darah ni tak elok, maka semua akan buruk. Darah itu adalah hati. Kalau hati kau elok, kau akan bikin konten yang elok-elok tentang satu tempat, bukan cari buruk dia. Faham? Engkau dah ada umur, badan kau besar, tapi akal kau kurang. Innama a'malu bin niat. Segala perbuatan amal kita awali dengan nawaitu. Nek wong Jawa ngomong niat ingsun. Kalau sudah niat ingsun kau, nawaitu engkau memang cari buruk dia, kau akan dapat buruknya. Okey. Aku tengok video engkau 4 jam yang lalu engkau di daerah Sumbar. Kalau memang balik engkau arah ke Pekanbaru, besok kau telefon aku lah, kau hubungi TikTok aku. Aku nak ajak kau ngopi. Atau aku suruh kawan aku di Pekanbaru nanti ajak kau ngopi. Okey? Kalau modal kau nak pergi melancong tu kurang, bagus kau tak usah melancong lah. Ya. Salam santun, salam hormat aku. Dan tak lupa, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.